sangai beras dulu. Sekarang kita buat kerisik dia. Ni. Goreng dia, sangai dia dulu. Ni berasnya dah disangai warna coklat. Yang ini dia punya kelapa. Kita nak buat kerisik dia. Kita nak blender dia punya kerisik. Blender je senang. Tak larat dia. Mandi anak dia. Oh, mak berbelacat okey tumbuk-tumbuk. Lalu kau mati mata. Ini kerisik dah di blender dah ditumbuk. Halus. Ni dia punya beras. Dah di blender halus. Cili dengan belacan dah tumbuk. Ni dia punya udang dan pepai. Ini nangka dah dibersihkan, dah rebus. Dia dah lembut dah. Lepas tu nanti kita cari-cari, kita bubur dalam kerabu kita. Mak perah santan terus dekat dia punya ni. Dia punya nangka. Nangka sekali. Oh, sekali. Bubuh dia punya bawang. Bubuh kerisik. Dia punya beras. Kacau-kacau. Bau dia semerbak. Bubuhlah dia punya perasa garam. MSG. Bubur MSG. Tu bubur udang. Dah sekali kita bubur ni. Gaul. Jadi dah kerabu nangka muda. Tapi tak bubur toge ni. Toge. Celur toge. Last kali baru campur toge. Tadi dah tinggal. Toge yang dicelur. Sedap ni. Buat kerabu perut lembu pun macam ni juga kan mak kan? Sama je resepi dia. Dah siap kita punya kerabu